Suasana mesyuarat perbincangan Malaysian Football League (MFL) yang sedang berlangsung kini menjadi tumpuan ramai apabila Tunku Mahkota Johor (TMJ) tiba-tiba mencemar duli hadir dalam sesi tersebut. Untuk makluman, mesyuarat itu turut dihadiri oleh Presiden MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, Ahli Lembaga Pengarah MFL, serta Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) dan wakil daripada 13 kelab Liga Malaysia 2025 hingga 26. JDT pada mulanya diwakili oleh individu lain. Namun, kehadiran baginda secara tiba-tiba ketika sesi setiap kelab sedang memberikan pandangan dan cadangan nyata memberikan suasana yang berbeza. Lebih menarik lagi, kerusi wakil JDT diletakkan betul-betul di sebelah wakil Selangor FC. Bayangkan suasana di dalam bilik mesyuarat tersebut apabila dua gegasi bola sepak negara ini duduk bersebelahan ketika perbincangan hal ehwal liga sedang berlangsung. Menarik, bukan?